Hai semua, Natasha di sini bercakap. Hari ini, kami memperkenalkan Marisa Dubos, seorang influencer digital dan model kecergasan yang telah memperoleh lebih daripada 200,000 pengikut di Instagram. Kini menetap di Miami, Marisa mempunyai ijazah dalam kriminologi dan pada mulanya merancang untuk mengejar kejayaan dalam tentera. Walau bagaimanapun, takdirnya berubah dengan cara yang tidak dijangka dan dia menemui tujuan sebenar dalam dunia digital. Perjalanan Marisa dalam dunia media sosial bermula dengan cara yang sederhana, menguruskan akaun untuk pelanggan. Pada ketika itu, dia sedar bahawa dia boleh menggunakan strategi yang sama untuk meningkatkan imej dirinya sendiri. Dengan dedikasi dan pandangan keusahawanan, Marisa Dubos membina kehadiran dalam talian selama 3 tahun dan menjadi figura terkenal dalam dunia kecergasan. Selain bersinar sebagai model, dia juga bekerjasama dengan jenama besar dalam industri ini. Menunjukkan bukan sahaja bakatnya tetapi juga kehadirannya yang menonjol. Kecantikannya tidak dapat dinafikan, tetapi apa yang benar-benar mengagumkan adalah fizikalnya yang dibentuk dengan disiplin dan latihan. Melalui latihan beban, dia telah mengubah bentuk kakinya, lebih mendefinisikan punggungnya, dan mendapatkan perut yang sempurna. Hari ini, matlamatnya lebih daripada sekadar kecantikan luaran. Marisa ingin memberi inspirasi, memotivasi, dan menghiburkan pengikutnya dengan kandungan mengenai kecergasan, fashion, makanan, dan perjalanan. Jika anda belum mengenalinya, sekarang adalah masa yang tepat untuk mengikuti bintang yang sedang meningkat naik ini. Apa pendapat anda tentang kisah inspirasi dari model kecergasan ini? Tinggalkan komen anda, dan jika anda belum langgan saluran kami, manfaatkan peluang ini untuk melanggan dan kekal terkini dengan kandungan harian kami mengenai atlet yang luar biasa. Oh, jangan lupa untuk memberi like.